Gang. Telah sejam lebih kita cas. So aku dah pasang led ni tadi. Okay, Assalamualaikum. Kereta ni dah 3 minggu sebulan juga lah tak start langsung. Tengok ha, bateri dah terus weak ha. Nampak? Langsung tak ada yang kosong. So nasib baiklah charger ada juga, walaupun dah lama tapi masih berguna lagi lah charger ni. Tak buka ke? Tak buka ni. Bolehlah juga guna-guna untuk cas. Dia macam tak bergerak. Oh, sekejap. Tutup ni. Tak ada api langsung. Tengok apa. Naiklah sikit. Ni direct power kan. Direct power. Ni kalau kita terus start, memang dia tarik api ni lah. Seloknya kita cas dulu lah dalam sejam ke. Nanti kan kita tembak sama balik. Biarkan dia cas dulu. Gang. Telah sejam lebih kita cas. So aku dah pasang led ni tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba kita cabut dulu. Cabut. Tengok dia punya betul-betul power dia. Dah cabut je tu. Okey geng, ada 12 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Start dia naik 13. Okey dah tu. Kita biar dia running. Yap. Okey geng, alhamdulillah settle. Kereta lama tak jalan, dekat sebulan tak bergerak. Tak start tak apa. Okey.